Jemaah Menteri pada hari ini juga telah menerima beberapa maklum balas terkini daripada pihak KPM mengenai pelaksanaan beberapa perkara yang telah diumum oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, khusus berkait isu ataupun mengenai pengambilan dua mata pelajaran untuk SPM, iaitu Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Menteri Pendidikan telah memaklumkan bahawa pada minggu ini telah diadakan pertemuan bersama wakil-wakil dari pelbagai pihak, wakil daripada sekolah-sekolah antarabangsa, dari sekolah-sekolah Mat Tafiz dan juga daripada pihak Dongzong yang mengangkat isu UEC. Jadi Menteri Pendidikan memaklumkan bahawa pertemuan tersebut telah berjalan dengan sangat baik dan ada penyelarasan dari segi apa yang kerajaan berhasrat untuk laksana diterima baik oleh semua pihak yang hadir. Pada minggu hadapan, insya-Allah pihak Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengadakan pertemuan susulan termasuk dengan pihak MQA untuk meneliti aspek laluan ke IPTA. Jadi ini setelah kedua-dua KPM dan KPT mengadakan perbincangan-perbincangan ini, insya-Allah pihak KPM dan KPT akan mengeluarkan kenyataan susulan.